dia pelik sebab ada kejanggalan di situ. Apa yang janggal dia? Yang janggal tu adalah apabila si Dok ni perasan orang yang mencari umpan tu dia ada ekor. Ui, orang apa ni ada ekor ni? Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya nak mulakan cerita, saya nak beritahu dululah yang cerita ni hanyalah untuk hiburan semata-mata, untuk kita berhibur. Jadi tanpa membuang masa, jom saya ceritakan kepada anda. Cerita kali ini mengenai bunga bakawali. Saya rasa ada kot yang tahu pasal bunga bakawali ni. Bunga bakawali ni rasanya ada juga yang tanam. Apa yang istimewanya bunga bakawali ni? Bunga bakawali ni dia punya istimewa dia sampai orang buat lagu tu. Bunga ni hanya mekar, kembang apabila malam saja. Waktu dia selalunya pukul 9 ke atas lah, dan pada waktu subuh dia dah layu dah. So jangka hayat bunga bakawali ni sangatlah singkat, membuatkan bunga ni special dan menjadi tarikan lah. Tak kurang daripada tu, unsur mistik juga sangatlah kuat yang disinonimkan dengan bunga bakawali ni. Jadi apa yang mistik tu? Jom saya ceritakan kepada anda. Cerita ni berlaku kepada dua orang lah, Tok Wan dengan cucu. Tok Wan dia nama Halim, cucu dia nama Daud. Daud ni dia duk teman Tok Wan dia. Pasal apa? Pasal tok dia pi buat umrah, Tok Wan dia tak pi. Jadi tinggallah Tok Wan dia kat rumah. Yang tolong teman ni siapa? Cucu dia lah, Daud tu. Ketika tu tengah musim orang suka mengai, orang duk mengai ikan. Belah-belah utara ni bila main musim orang mengerat padi tu, orang ambil padi lah, orang mesin padi semua tu. Waktu tu ikan darat banyak. Jadi pesta jugalah di kampung-kampung. Pesta mengai ikan darat. Antara ikan yang selalu dimengai, ikan puyuh, ikan ruan, ikan keli, ikan sepat, ikan darat lah. Tok Wan si Daud ni dia paling suka sekali mengai ikan ruan, ikan haruan. Ikan haruan ni pula nak mengai dia kena pakai umpan hidup. Dan yang paling sekali anak katak lah. Dapat anak katak lagi senang nak dapat ikan ruan. Dah tu apa kaitannya anak katak mengai dengan cerita ni? Ni kaitannya. Jadi untuk mendapatkan umpan anak katak ni, Tok Halim dengan cucu dia si Daud ni decide nak pi ke lubuk lah. Lubuk nak dapatkan umpan anak katak tu. Di mana lubuk tu pula? Jawapan dia di tanah perkuburan depan masjid dekat dengan rumah mereka. Kenapalah dalam banyak-banyak tempat dekat kubur jugalah mereka ni nak pergi cari umpan tu. Tak ada tempat lain ke? Dan ya, ada tapi jauh. Dan kebanyakannya umpan-umpan ni orang lain dah ambil habis dah lah. Dah kalau pergi lambat tu tak dapat lah sebab banyak orang pergi tempat tu juga. Jadi anak katak ni jadi sikit lah. Kadang-kadang tu tak ada, tak cukup. Jadi Tok Halim ni mengambil keputusan nak pergi kat tempat orang tak pergi lah, iaitu kubur. Kreatif sungguh lah Tok Halim dengan si Mak Daud ni. Mencari peluang di pasaran yang terbuka. Pergi cari umpan di kubur ni dah kreatif dah. Yang lagi kreatif lagi nak tahu apa dah? Tok Halim dengan cucu dia ni pergi cari umpan tu pada pukul 12 tengah malam. Si Daud ni seronok lah ikut Tok Wan. Tok Wan bawa. Waktu tu duduk dengan Tok Wan boleh tidur lambat sikit lah. Kalau tidur kat rumah ni memang mak pak suruh tidur awal lah. Duduk dengan Tok Wan tak apa, boleh kau tim. Tambah sama-sama minat pula mengai. Lagi seronok lah. Jadi Tok Halim bawa lah torchlight dan plastik. Habuan nak bubuh umpan tu lah, anak katak tu. Jadi mereka ni pun masuklah ke kawasan perkuburan tu untuk cari anak-anak katak untuk dijadikan umpan esok hari lah. Bila mereka langkah masuk ya, nampak ni anak-anak katak duk melompat-lompat ni. Oi, Tok Halim seronok lah. Esok ni menang besar ni. Jadi Daud dengan Tok Halim pun memulakanlah aktiviti menangkap anak katak. Tangkap, masuk, tangkap, masuk, tangkap, masuk. Sampailah Tok Halim decide nak pergi ke sebelah sana sikit. Kira banyak lah. Boleh buat stok 2-3 hari. Letak dalam plastik tu, bubuh ayak sikit, bubuh benda makan sikit. Bolehlah tahan 2-3 hari, tak payah duk pulang cari dah. Dalam leka mencari katak tu, Tok Halim dengan cucu dia ni masuk ke tepi pagar yang bercantum dengan masjid. Dekat sinilah mereka pergi ke longkang. Dekat longkang tu rupanya lagi banyak. Lagi senang nak tangkap lah daripada atas rumput. Sebab bila katak tu lompat masuk dalam rumput, nak cari payah. Malam-malam pula kan, takut lagi. Panggung pergi lagi, jenuh lari dua-dua beranak tu. Tok Halim dengan Daud ni pun masuklah ke kawasan masjid sebelah longkang tu untuk tangkap anak katak. Longkang tu tak dalam mana lah, kiranya boleh sedut pakai tangan je, tak perlu turun pun. Banyak juga mereka dapat. Dalam tengah-tengah duk tangkap anak katak tu, Daud terperasan ada juga orang duk cari anak katak kat hujung sana. Apa yang Daud ceritakan, dia nampak orang tu pegang kayu, duk kuih-kuih tanah lah. Kiranya katak tu berlari main sebelah sini. Macam dengan nak tolong dia dengan Tok Wan dia ni dapat katak banyak lah. Daud jadi pelik lah. Dia ni tak mau umpan ke? Kalau dia tolong halau, nanti kami tangkap. Lepas tu sekali kita bahagi sama banyak lah. Orang kena panggil bedak. Kita bedak sama rata lah. Kau satu, aku satu, kau satu, aku satu. Macam tu lah kot. Jadi si Daud ni pun bagitahulah kat Tok Wan dia. Tok Wan. Tu ada orang duk cari juga. Tok Wan si Daud ni pun, Tok Halim ni, dia dah nampak dah, cuma dia buat tak tahu saja. Tapi bila cucu dia dah tegak macam tu, Tok Halim cakap,
Tak apalah, tak apa, biarkan dia. Kita cari kita je, biarkan dia. Si Dok ni pun, dah Tok Wan cakap macam tu, dia pun buat tak tahu jugalah. Tapi, dalam dia duk buat tak tahu pun, dia duk tengok-tengok jugalah orang tu. Mana tahu dia kenal orang kampung kot tu juga. Bila dia duk tengok orang yang duk cari umpan tu sama, dia pelik. Sebab ada kejanggalan di situ. Apa yang janggal dia? Yang janggal tu adalah apabila si Dok ni perasan orang yang mencari umpan tu, dia ada ekor. Ui, orang apa ni ada ekor ni? Nak kata monyet, susuk tubuh tu macam orang. Tapi ada ekor. Dia membongkok sikit lah sebab dia tengah duk kuih-kuih tanah tu. Nak bagi anak katak tu melompat pi dekat Tok Halim dengan Daud ni. Si Daud ni pun kalih kat Tok Wan dia, beritahu Tok Wan dia. Wan, dia ada ekor Wan. Masa tu lah Tok Wan dia cakap, tak apa, kita pergi cari belah sana pula. Loh, nak pergi cari sebelah sana pula. Ingatkan nak balik, rupanya tukar tempat saja. Tok Halim ni bawa cucu dia pergi cari kat sebelah sana pula. Allah hai, berani sungguh lah. Tu orang kata tu, dengan kaki pancing ni, jangan mereka lah dengan mereka ni. Mereka ni hantu, mereka tak takut. Mereka takut dengan bini lagi. Bini ambil batang bengai tu, tak pulang rumah lah. Jadi Tok Halim ni bawa cucu dia pergi cari ke seberang sana pula. Dalam kawasan masjid tu jugalah, tapi area lain. Kat situ pun ada longkang juga. Jadi mereka pun duk ambil lagi lah. Dalam masa duk ambil tu, si Dok ni, dia dah nampak dah peristiwa tu. Budak-budak dia jadi nak tahu lagi. Dia rajin duk tengok. Dia cari pun dah tak fokus lah. Mata dia liak duk tengok. Kok-kok lah nampak lagi entiti tadi ni tu. Dan sungguh dalam masa lepas duk cari tu, kali ni Daud nampak entiti tu duduk seperti katak ni, duduk mencangkung macam katak tu kat bawah dengan besar. Kali tu barulah Daud nampak, rupanya yang dia nampak macam ekor tu bukan ekor. Makhluk tu ada 3 kaki. Allahu Akbar. Makhluk apa ni? Daud beritahu kat Tok Wan sekali lagi ya. Wan tengok tu Wan. Dia ada 3 kaki Wan. Tok Halim ni dia buat tak tahu kan. Dia tak cakap apa pun. Dia duk fokus cari umpan dia juga. Kiranya hantu tu habis akal lah. Nak mengusik macam mana daripada orang ni. Tak ganjak langsung. Dan tak berapa lama selepas tu terdengar satu bunyi letupan. Pang! Letupan tu terjadi dekat atas kerusi. Depan tempat nak naik masjid tu lah. Ada satu kerusi tempat orang duduk lah. Kiranya pakcik-pakcik yang main jemaah di masjid tu, kalau kata nak duduk sembang-sembang kawan dulu, duduk sembang depan tu dululah baru naik atas semayang. Dekat kursi itulah terjadinya letupan tadi tu. Penampakan entiti tadi ni, penampakan hantu tadi, jemalang tadi ni, Tok Wan dia buat tak tahu ya. Tapi letupan tu, Tok Wan dia terus pi. Kali ni baru Tok Halim respon. Tok Halim pi lah dengan Daud ni, bawa Daud pi sekali dengan cucu dia. Bila sampai di kursi tu, Tok Halim dengan Daud nampak ada 3 kuntung bunga. Tok Halim dia tengok ada 3 kuntung bunga tu, Tok Halim ambil satu. Bunga yang paling hujung lah, Tok Halim ambil satu. Yang paling besar lah kat situ. Tok Halim ambil, bubuh dalam kocek baju dia, dalam poket baju dia. Orang dulu ni, dia suka pakai baju kemeja kan. Baju kemeja yang ada poket tu. Lepas tu seluar selek. Jalan pelik pula kan kalau Tok Wan kita pakai seluar jean kan. Jadi selepas Tok Halim ambil bunga tu masuk ke dalam poket dia, kali ni baru Tok Halim balik. Tok Halim pun cross kubur, bawa dia punya cucu dia naik motor, start motor balik ke rumah. Bila balik ke rumah ni lah, Daud tanyalah Tok Wan dia. Tok Wan, apa dia yang Tok Wan ambil tadi ni? Tok Wan ni pun bagi tahu lah. Kalau nak tahu tu lah bunga bakar wali. Yang tu lah pertama kali Daud dengar tentang bunga bakar wali daripada Tok Wan dia. Sebab sebelum tu, bunga bakar wali ni dia kenali dengan nama lagu. Adakah artis duk nyanyi lagu bunga bakar wali tu? Dia duk ingat kata bunga bakar wali seangkatan dengan bunga melon, bunga cepaka lagu tu lah. Tapi ternyata bunga bakar wali yang dibawa balik oleh Tok Wan Sidok ni bukan bunga bakar wali yang biasa. Dia adalah bunga bakar wali daripada alam lain. Senang cakap alam jin lah. Tok Wan dia ni buat pula bunga tu duk tengok-tengok. Sebab di tengah bunga bakar wali tu dia macam ada sedikit kantung tau. Dalam tu orang-orang yang belajar pasal benda ni, dia kata ada minyak. Minyak tu kalau ambil, Allahu Akbar, dia lagi dahsyat daripada minyak dagu ni. Minyak dagu ni orang panggil minyak mayat selain pada minyak dagu. Dia minyak pengasih, tapi pengasih yang sangat-sangat utuh lah, sangat-sangat ampuh. Sebab dia bukan minyak yang daripada alam sini, dia daripada alam lain. Jadi waktu Tok Halim duk belek-belek bunga tu dengan cucu dia, terdengarlah bunyi ketukan dekat depan rumah. Rumah Tok Halim ni, dia berpagar. Pagar dulu, masuk dalam sikit, ada tempat parking motor kan, ada tempat pos kereta lah. Lepas tu baru pintu. Dan pagar tu, Tok Halim kunci lah, tak bagi orang masuk lah. Dah tengah malam dah kan, pergi cari tadi, pukul 12 dah. Tapi ketukan tu berlaku dalam pagar. Maknanya kalau dia tak lompat pagar, dia buka pagar lah. Kalau dia buka pagar, mesti Tok Halim dengan Daud ni dengar. Kalau dia lompat pagar pula nampak. Sebab pintu sebelah lepas sembang tu, pintu sliding. Pintu sliding door kan boleh tengok kat luar. Ketukan tu tak kuat mana, tapi panjang. Dan Tok Halim ni, dia macam dengar sesuatu. Sebab dia kata macam ni. Tunggu Sat. Tunggu Sat, aku keluar. Jangan masuk. Tunggu Sat. Daud ni pun jadi pelik lah Tok Wan dia tiba-tiba jawab macam tu. Mungkin. Apa yang Tok Wan dia dengar, Daud ni tak dengar. Jadi Tok Wan dia pun pilah keluar. Tapi Tok Wan dia tak bagi Daud keluar. Tok Wan dia kata, tunggu dalam.
hang tunggu tang ni. Dok ni pun nak risaulah. Kalau tunggu sini dia seorang-seorang. Kalau duduk dengan Wan dia berani dia sikit, tapi Tok Wan dia tak berani. Tok Wan dia kata, tunggu Sat, tunggu tang ni. Tok Wan nak pergi selesai Sat dengan dia. Jadi mau tak mau, si Dok ni terpaksa akurlah dengan arahan daripada Tok Wan dah. Jadi Tok Halim ni sendirian pergi keluar jumpa dengan benda yang ketuk pintu rumah dia tu. Bila dia buka, agak lama lah Dok tunggu. Dok ada dengar lah orang duk bercakap-cakap, tapi Dok tak dapat tangkap apa yang tengah dipersembangkan tu, apa yang mereka tengah duk deal tu. Tapi dengar orang bercakap, cumanya tak clear dan tak dapat tangkap, mungkin sebab Dok duk jauh kot waktu tu. Tak berapa lama, Tok Halim masuk balik ke rumah dan kunci pintu. Tok Halim pergi ke dapur, ambil secawan ayak, adalah dia baca-baca sikit, dia tiup kedai ayak tu, dia bagi cucu dia minum. Dia suruh cucu dia selawat 3 kali, minum senapah. Cucu dia pun buatlah macam tu. Barulah dia suruh cucu dia ni pergi tidur. Cucu dia lepas minum tu ingat nak pergi tidur ke? Sorry, kawan tu nak tahu apa jadi. Dia tanyalah Tok Wan dia. Tok Wan, sembang apa dia tadi? Tok Wan dia pun bagi tahu lah, tak ada apa lah. Dok cik duk dengar tadi Tok Wan cerita apa dengan dia tadi ni. Tok Alim ni pun dah duk tengok apa jadi tadi. Dia cerita je lah. Dia bagi tahu lah. Dia ambil balik bunga dia nak balik bunga dia. Dok kata lah, tu Tok Wan bagi tak? Bagilah, saya duk kacau payah pula. Jadi selepas bagi balik bunga bakar wali tu, alhamdulillah lah, tak ada apa yang terjadi sampailah pagi esok. Apa yang diceritakan, kalaulah dapat minyak bunga bakar wali daripada alam jin tu, minyak tu lah minyak pengasih, di mana bukan saja kita boleh bagi orang yang kita suka tu suka kita juga boleh bagi orang lain tunduk pada kita. Cara nak pakai dia, ni sapu di kening ni lah. Sapu di kening ni untuk bagi orang tengok kita manis, orang suka tengok kita. Orang jadi belah, orang jadi tertarik pada kita. Kalau kata nak bagi orang dengar cakap pula, sapu dia ni. Kan kita punya mulut ni kan tengah-tengah ni ada macam kan lekuk ni kan. Sapu di lekuk tu. Di mana bila kita bercakap, orang dengar, orang akan tunduk lah. Kalau kita kata A lah. Kalau kita kata B lah. Kiranya boleh menundukkan orang lah. Siapa nak jadi bos ke, nak jadi ahli politik ke, cukup A lah kalau pakai minyak ni. Tapi minyak ni susah nak dapat lah. Untuk side effect dia, saya tak tahu apa jadi kalau kita beramai dengan minyak ni. Mungkin saudara-saudara yang duk tengok video ni tahu, bolehlah share di ruangan komen. Dan alhamdulillah jugalah, Tok Halim ni tak ambil bunga tu. Dia bagi balik bunga tu. Kalau dia ambil bunga tu, dia hasilkan minyak daripada bunga tu, mungkinlah anak-anak cucu dia duk pakai, boleh jadi benda lain pula. Boleh menyebabkan syirik pula, duk percaya kat minyak tu. Jadi rosak keturunan. Jadi alhamdulillah lah, mungkin Allah nak jaga. Nampak macam kehilangan, tapi banyak benda yang selamat. Sebab saya rasalah lagi banyak keburukan daripada kebaikan. Dia kalau nak buat orang suka kita ni, pertama sekali kena jadi baik lah. Kita baik dengan orang baik dengan kita. Dan pastilah sebaik-baik mana pun kita, akan ada jugalah orang tak suka dengan kita. Hak tu kita tak boleh nak kata apa dah. Bagus jugalah. Bila semua orang suka kita, takut-takut nanti kita terujub lah, kita terbongkak. Jadi bila ada segelintir lah orang tak suka kita, membuatkan kita berpijak di bumi yang nyata jugalah. Kat situ kita nampaklah kebaikan dan keburukan dia. InsyaAllah macam itulah bagi pendapat saya yang lemah ni. Jadi guys, setakat tu dulu cerita yang saya nak kongsikan kepada anda. Cerita ni cerita misteri dan mistik tentang sesuatu daripada alam jin, tentang ilmu orang dulu dan minat orang. Tu dia sekali dicantumkan, jadilah cerita ni. Jadi apa yang baik itu ambil, apa yang tak baik itu jadikan sempadan. Terima kasih geng sebab sudi untuk tonton video saya sampai habis, dan insyaAllah kita akan jumpalah di episod yang akan datang. Dan ingat geng, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Assalamualaikum.